Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pagi Jumaat ini insya-Allah kita teruskan tadabbur surah An-Naml secara ringkas dalam tempoh lebih kurang 20 minit, yang mana ayat yang kita akan baca, lihat tafsirannya, adalah ayat 60 sehingga ayat yang ke-64. 5 ayat pagi ini insya-Allah, yang mana kelima-lima ayat ini adalah ayat-ayat yang memperincikan ayat penghujung 59 yang telah kita pelajari pada hari yang sebelumnya. Yang mana ayat 59 ada satu perbandingan yang dikemukakan oleh Allah kepada kaum musyrikin, yang mana mereka sering kali mengambil makhluk-makhluk lain menjadi setanding dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bertanya pada ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu khairun amma yusyrikun. Yang manakah yang lebih baik, Allah atau benda-benda yang dijadikan oleh mereka sekutu baginya? Okey, sudah pasti jawapannya adalah Allah. Apakah bukti-bukti itu untuk menyangkal bahawasanya Tuhan itu hanyalah Allah satu-satunya? Maka ayat-ayat yang sekejap lagi kita akan baca merupakan perinciannya. Okay, jadi ayat-ayat yang selepas ini kita baca, fungsi yang pertama adalah untuk membuktikan bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan, dan fungsi yang kedua adalah Allah nak memaparkan kepelbagaian nikmatnya kepada para hambanya. Jadi ayat yang ke-60, bukti yang pertama, Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah, diibadahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala lakum minas samai ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Terjemahan ayat terus kepada tafsiran. Siapakah yang telah mencipta langit dan bumi serta yang menurunkan hujan dari langit itu untuk kamu, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu kebun-kebun dengan indahnya yang kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohonnya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Sebenarnya mereka adalah kaum yang sentiasa menyimpang. So ayat ini Allah menggunakan bukti apa?
menggunakan hujah apa? Iaitu penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah memberi pengkhususan sumber air yang turun dari langit dan menumbuhkan tanaman. Okay. Kalimah makana lakum adalah digunakan oleh Allah untuk menggambarkan sama sekali takkan ada mana-mana pihak, bentuk apapun, cara apapun untuk menumbuhkan pohon-pohon yang nampak indah dan subur itu. Okay, persoalan yang seperti ini pernah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Waqi'ah ayat 63 dan ayat nombor 64. Persoalan yang sama. Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Okay. Kemudian dari ayat ini sudah pasti tidak ada siapa yang mana-mana makhluk yang boleh menumbuhkan tanam-tanaman itu melainkan hanya Allah. Sebab itu dalam ayat suratul Nahli ayat 17 Allah mengatakan afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Adakah Allah yang menciptakan semua itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Sama juga seperti mana pernah diulang oleh Allah dalam ayat yang ke-20 suratul Nahli muka surat 29 dalam Quran. Allah mengatakan orang musyrik ini adalah walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Allah mengatakan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Sebaliknya merekalah yang diciptakan. Okay, ini adalah bukti yang pertama. Bukti yang kedua bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan adalah Allah memperincikan apa yang Allah lakukan di bumi itu. Okay, kita baca ayatnya. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Terjemahan ayat terus pada tafsiran ringkas. Siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat kediaman, menjadikan sungai di antara bahagian-bahagian bumi itu, menjadikan gunung ganang yang mengukuhkan bumi itu, dan menjadikan ada suatu pemisah di antara dua laut, merujuk laut yang Tawa dan juga yang Masin. Apakah ada Tuhan selain Allah? Sebenarnya kebanyakan mereka orang musyrikin itu tidak mengetahui. So ayat ini jelas untuk menunjukkan bahawasanya sekutu yang mereka ambil selain Allah itu sebenarnya tidak mampu untuk buat semua seperti mana yang telah Allah lakukan. Jadi siapa yang sepatutnya layak menjadi Tuhan? Jawapannya adalah Allah.